Berarti talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nabi kata, bukan YB kata. Nabi kata. Kalau YB kata boleh tahan kira nak canggah. Ada? Alhamdulillah. Bukan YB ni lah, YB KL. Aku tak tahu dia mari. Kalau Nabi alih, kalau ustaz kata boleh canggah hari. Kalau tok guru ada hari dia silap. Dia manusia, faham? Tapi kalau Nabi kata tak terima dan tidak sah. La tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Tidak diterima akan sembahyang tanpa bersuci. Kalau ada tahi mana tak suci, tak terima sembahyang. La yaqbalu Allahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Siapa-siapa yang berhadas, dia dah ambil wudu, Allah tak terima sembahyang dia kalau dia sembahyang sehinggalah dia ambil wudu. Cuma kalau kita tak ingat, kita semayang dalam keadaan tak ada wudu, walaupun semayang kita tidak sah, di akhirat tidak diazab.